Adakah yang tak kena fluffy dengan smoky abu-abu tu? Smoky abu-abu dan fluffy ni anak kepada cheese. Cheese tu sebenarnya atuk aku bawa datang sini konon-kononnya dia nak bagi dekat orang lain. Dia kata kucing ni dah nak bela dah. Jadi aku pun macam fikir balik kalau dia bagi dekat orang lain macam kesian pula sebab keadaan dia masa tu ada kutu babi lah macam-macam dekat bulu dia lah. Jadi aku pun pilih untuk adopt dia. Tapi masalahnya si cheese ni bila aku jaga dia memang dia lari aja. Itu sekali pernah lah pening aku dah cari mana-mana tak jumpa. Sekali dia duduk bawah baja dekat belakang cage tu. Aku macam alamak dia duduk dekat bawah tu. Risau je nanti kalau masuk kepala dekat situ buka apa. Aku risau nanti kepala dia kena dengar dengan bewak. Sebab dah banyak dah case sebelum ni cik bewak datang. Lepas tu dia datang pula menyinggang macam gitu. Aku hintai kat kepala ular. Lepas sekali aku cakap datang bewak rupanya. Macam gitu je dia kejutkan aku. Tapi si bewak ni walaupun dia datang dekat pagar rumah aku ataupun dia masuk depan cage kucing aku ni, kucing aku pandang gitu aja. Dia pun pandang kucing aku. Tak ada pun macam dia rasa macam nak ngap kucing-kucing aku. Banyak kali dah sebenarnya aku uar-uarkan dan usahakan dan juga minta dengan papa aku konon-kononnya nak spray reset lah, nak spray racun lah dekat belakang ni. Tapi papa aku cakap tak perlu. Lepas tu aku macam abaikan je si bewak tu sebab bewak tu tak kusik dan juga aku rasa macam dia tak nak makan pun kucing-kucing aku ni. Mana taknya kucing-kucing aku dengan saiz bewak tu tadi lebih kurang je. Okey, kita sama kepada kes cheese ni. Aku rasa cheese ni kan nasib baik lah tu aku tak bagi dekat orang lain. Kalau bagi dekat orang lain aku tak dapat dah si fluffy dan smoky abu-abu. Tiba. Tak adalah aku rasa kalau dapat dekat orang lain mungkin cheese ni dah lari jauh dah. Sebab aku nak dapatkan kepercayaan si cheese ni untuk aku dapat usap dia cukup lama ya. Tahu paling lama pun 5 bulan. Lepas tu bila perangai dia paling aku tak suka sekali dia suka berak merata-rata. Punya payah tau aku nak train dia berak dalam litter box. Tengok ni dia berak dekat mana. Itu dululah. Kalau sekarang ni pun paling pun terkeluar bekas je lah.